Hai. Hello. Good morning, Adrian. You dekat mana ni? Alright guys, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni 9 hari bulan Mei 2025. So kita berada di MAAP Serdang, sempena event Malaysia Auto Show 2025. Jadi saya nak bawa korang apa yang ada di dalam hall tersebut. Tapi sebelum tu, say hi to Adrian. Hi. Hi. Say hi. Hi. Say hi. Hi bye-bye. Hi bye-bye. Bye. Tak ada mood, baru bangun tidur. So jom, let's go gang. Okay, wear your shoes. Wear your shoes. So, hari ni kita nak bawa Adrian lah. Sambil-sambil kita buat konten, kita explore bersama anak kesayangan kita ni. Kan? So, pagi-pagi ni sebenarnya ada task sikit dekat MAAP Serdang. So, pakai kasut dulu. Sekejap lagi kita tengok car. Mana car? Where is Adrian favourite car? Adrian minat kereta apa? Show daddy nanti. Pakai kasut dulu. You wear your shoes. Okay, kita pakai shoes. So, jom, let's go. Assalamualaikum guys, selamat pagi. So, hari ni saya berada di MAAP Serdang untuk Malaysia Auto Show 2025. Jadi, apa yang saya nak buat kat sini, kita nak explore apa brand-brand baru yang masuk dekat Malaysia. Yelah, macam kita tahu kereta-kereta EV dah start in trend dalam Malaysia. Dengar kata ada Proton eMAS 5 yang baru keluar. Jadi kita nak tengok. Okey. Hari ni 9 hari bulan. Event ni berlangsung daripada 9 hari bulan 5 sehingga 15 hari bulan 5 2025. Event ni berlangsung daripada pukul 9 pagi sehingga 10 malam. Kalau boleh tengok dekat sini, ni adalah overall layout. So ada, kalau auto show untuk kereta lah kot, ada hall A, hall A1, hall D1 dan laman tiba. Kalau bike show ada dekat hall C, hall D2, aksesori, underground show dan banyak lagi lah. Jadi kita tengok mana sempat kita cover, kita cover. Alright, so kita dah dapat pass untuk enter ke hall. So kita akan mulakan dengan hall A, lepas tu hall B, hall C dan seangkatan dengannya. Macam saya nampak dekat depan mata saya ni ada sebuah Roadwa Ativa yang dah di wrap color macam color putih-putih ke pink-pink lawa. Tapi kejap lagi saya tunjuk. Kita masuk kat dalam dulu, kan? Okey. So, jom guys. Mengah Habib naik bukit. Pegang saya punya partner ni. Alright. So, kita dah sampai dekat hall A. So, tu dia hall A. Macam ni lah keadaan suasana bila berada di MAAP Serdang time event besar. So kat luar ni dia orang ada buka macam food truck. So kalau nak makan-makan, kalau dah settle semua boleh lah lepak-lepak. So ni hall A entrance. So jom kita pergi hall A entrance. Okay gang, so sekarang kita dah masuk dekat hall A. Right, kita dah berada di hall A. So kita dah register. Ni dia punya map lah untuk event Malaysia Auto Show 2025 pada tahun ni. So kita tengok apa ada dekat hall A ni. Kita boleh nampak kat sini ada Nissan, GWM, ada Cherry, ada iCar. Kereta baru ke? Sekejap lagi kita nak tengok JQ, MG, J-Tour, Roadwa, Proton, Gag Motor dan booth Petronas. Ni main station ni, Malaysia Auto Show. Right, so jom kita tengok hall A. Let's go, masuk. Right, so alhamdulillah kita dah masuk dekat hall A untuk event Malaysia Auto Show
2025 pada tahun ni. So macam kat sini tengok ada booth daripada Proton. So kita nampak dia ada IMAZ 7. Sekejap lagi kita nak tengok new car EV yang baru di launch dekat Malaysia Auto Show 2025 ni, IMAZ 5. Tapi sebelum tu kalau masuk kat sini korang boleh nampak 70 mile. Dia move sikit. Lepas tu belah sini ada trafo. Okay, ada trafo kat situ. Kemudian kat sini Pro 2. Alright. Okay, depan ni kita tengok ni iCar. Saya tak pernah dengar iCar ni. Jadi kita akan tengok satu persatu apa yang ada dekat Hall A ni. Okay, ni adalah booth pertama untuk Proton. Yang ni adalah Proton IMAZ 7. Siapa yang tak pernah tengok Proton IMAZ 7 depan-depan, orang boleh datang check out dekat Malaysia Auto Show 2025 ni. Event dia berlangsung daripada 9 hari bulan sehingga 15 hari bulan. Jadi ini masanya untuk korang tengok semua kereta. Yang mana nak tukar-tukar kereta tu kan, boleh survey-survey kat sini. Sebab saya pun tak pernah tengok IMAZ 7 ni depan-depan. Jom kita tengok. Warna ni lawa. Warna saya suka colour ni. Jom kita tengok IMAZ 7 ni. Colour ni, ni dia punya boot truck dia. Cantik kan. So kita tengok dia punya pintu pun invisible door. So ni unlock. So dia akan buka macam ni lah. Alright. So jom kita tengok dia punya interior. Interior dia pun memang sangat-sangat cantik lah. Ni material soft touch ni guys. Ada audio speaker kat sini. Ada infotainment besar dekat tengah tu. Center console dia pun macam ni je. Seat dia macam ni. Sangat-sangat minimalis. Cantik lah. Right. Rupa depan dia, tapi colour ni memang lawa lah. Colour ni memang sangat lawa. IMAZ 7. This colour. Colour apa ni geng? Dia macam pink. Dia bukan pink. Ini colour macam ala-ala grey sikit, silver sikit. Kuncun juga colour ni. Tapi yang menarik mata saya sebenarnya, saya nak tengok yang ni lah. Paling kecil ni, IMAZ 5 yang baru di launch semalam. Kecil je kereta dia. Alright. Kita tengok IMAZ 5 ni macam mana rupa dia. Macam gini rupa IMAZ 5. Korang rasa macam mana? Cun tak cun? Tapi dia masih RAM. So kita tak boleh nak tengok fully apa yang dah. Adakah ini final project? Saya pun tak pasti. Rim pun dia masih tutup lagi. Tak dapat finalize lagi. Macam mana rupa final lagi. Cun-cun. Ini biasa Proton X50 70 kat sini. Alright. X90. Lepas ni kita ada Omoda Jayco. Okay geng, kalau korang scan QR code ni dan follow Proton, dapat redeem air secara percuma. Tak kira lah kopi ke, aiskrim ke. You nak apa? Aiskrim ke kopi? Aiskrim ke kopi? Aiskrim, okay. Okay, aiskrim lah. Right. Cantik. Tapi kalau kat sini, orang ada buat macam dengan kau sikit lah. Boleh claim apa kak? Boleh claim free aiskrim via ais. Ais soda. You want apa? Aiskrim? Aiskrim lah kak. Okay. Jadi ni aiskrim. Kita tu buat aiskrim, nampak? And then one aiskrim. Ice cream.
Okay. Bagi adik. Thank you. Macam aiskrim. Okay, ni Imas 7. Kita tengok interior belah cockpit driver dia. Steering dia. Ini dia punya cockpit dia. So interface dia. Besar. Center console. Simple macam ni. Okay. Ada wireless charger. Ada konsol. Woi, sampai rasa premium lah. Mas 7 Mancun. Okay. Dia punya meter cluster ni pun dah fully digital. Nice lah. Door trim dia. Okay, kita dekat booth. Sekarang ni kita ada dekat booth Pro 2. Kat depan saya ni adalah SO6E. Ini adalah salah satu model yang daripada Pro 2 styling R&D sendiri. Kita ada special collaboration between dengan Polytechnic lah. So our local university lah. Which mean Polytechnic daripada Muazzam Shah. So 100% body dia, body shell dia didesign sendiri oleh daripada Pro 2 punya styling design lah. Dan tapi dalam dia daripada drivetrain dan chassis dia datang daripada student daripada Muazzam Shah. Diorang ada contribute dengan racing daripada SAE lah. Tapi SAE ni ada kategori ICE dengan juga ada kategori EV lah. Diorang contribute dengan kategori EV lah. Diorang ada racing kat Thailand dan seterusnya. Tapi collaboration ni antara kita, project development ni kita hasilkan daripada scratch 100%. Kita buat body shell dia saja. So full body boleh kata 80% adalah carbon fiber, termasuk dengan 3D printing part. Tetapi body ni tidak lepas lah untuk regulation daripada untuk masuk ke racing. Cuma aesthetic value je lah. Kalau tengok dekat sini 100% daripada development sketching sampai kalau ke siap. Okay, so kita ada dekat booth Pro 2. Macam ni tadi abang tu dah explain dah pasal prototype ni. Right, so hari ni kita nak pergi tengok EV yang hangat dekat media sosial tu. Ni kita kat booth Pro 2. Okay, abang tu kata kereta EV ni akan keluar pada tahun ni juga, geng. Tarikh bila tak boleh reveal. Harga, nama kereta semua tak boleh lagi. Alright, so ini Pro 2 EV pertama. Masa hujung tahun ni. Sekarang pun dah bulan 5 kan. EV mendunia, geng. Cun. Orang rasa price ni boot truck dia besar juga kalau boleh tengok di sini kan. Boot truck dia. Apa pendapat anda tentang EV car? Right, ni prototype dia lah. InsyaAllah tahun ni kita keluar. Right, kita pergi tengok booth yang lain pula. So ni Jetpool Drive Your Future. Yang ni saya tak pernah dengar lagi. Alright. Kita apa ni macam mana tengok Jetpool ni punya design lah, tapi tak pasti lah. Ni kereta daripada brand-brand China ni, EVT5 Jetpool, kan. Okay, ni Jetpool. Oh, EV ke ada engine lah. Jom kita tengok je. Cantik lah. Engine part. Ni EV ke petrol bang? Petrol ni padahal. Oh, ini model Jetpool, kan. Jetpool Dashing. Kau pernah nampak kereta ni on the road? Kalau korang pernah nampak, cuba korang bagi tahu komen, kan. Kita tak pernah nampak kereta dia je. Sekejap, colour dia. Oh, hidden door.
Interior dia seat dia kau macam bucket seat kan. Dalam dia ini VT9 J2. Harga dia lawa. Ini besar sikit interior dalam tu. Okay, masuk sikit. J2 punya infotainment pun full lah. Sekarang semua dah fitur cluster yang audio dia macam hama tak ada. Ini brand apa lah? Okay. Ni pun soft touch ni. Soft touch. Nice tak? Jom kita jalan pula. Lagi apa dia ni. Depan ni GWM Kopi Kejayaan. Kita tengok yang belah area sini dulu. Belah kiri saya ni dulu. MG. Oh, baru tahu nama MG. Morris Garage. Oh. Saya ingat saya cari kat MG tu apa benda kan. Short nama panjang dia. Rupanya Morris Garage. Dia pilih semua GWM. Okay. Amuda. Orang weekend. Okay. Kita tengok MG4 dulu ke. Okay, yang ni selalu kita nampak atas jalan lah. MG4 ni dah banyak dah. MG4. So MG HS. MGHS. Berapa price range yang kita punya? $149,000 kan? Oh, yang ni Lux Extend Range. Kalau standard range $104,000. Oh, ni lawa kah? Ni lawa MG Supercar ni. Ni MGS5. MGS5. Ini adalah sebuah MG Cyberster. Oh, scissors door ada lagi Dia color dia. Saya suka color yang unik lah. Kata-kata China ni, color dia memang unik gila. Sebab selalu on the road hitam, putih, itu normal lah. Macam ni tengok kuning. Kala-kala yang unik ni memang on the road korang rasa kereta tu mahal. Okay, sekarang saya dekat Nissan lah. Ni Nissan. Lama tak nampak Nissan. Tapi kalau kat Jepun, time saya pergi Jepun, banyak je kereta-kereta Nissan. Malaysia ni kurang sikit. Ni Nissan apa They're all new e-power. Ni Nissan lampu kan. Harga $125,800. Second generation Electra Motor. Max power dia sekian-sekian. Design dia lawa. Sporty lah nampak. Design impul e-power. Ini EV ni. EV car ni. E-power. Okay, yang ni Nissan Serena J Impul. Ni model macam makeup edition lah kan. Oh, ada simulator dekat Nissan. Kalau Nissan kat Jepun memang famous tau. Sebab aku tengok lah, dia ada race car, track car, most wanted. Saya punya dream car R35 kan. Best lah. Car Adrian, car Nissan kat Malaysia tak famous, tapi kat Japan famous. Right. So ni adalah Nissan Almera Turbo Black Edition. Ni dia punya kompetitor Honda Hatchback
Alright. Honda S70, Toyota Vios, Honda Stage, Honda Stage sedan. Lebih kurang lah tu. Okay. Yang ni 4x4 ni lah. Yang ni shit power. Sama lah yang sebelah sana. Ada lain. Dia tengok interior dia kan. Ini punya door trim, dashboard dia. Okay. Saya suka dia punya gear konsol macam cantik lah, minimalis. Dalam pun okey lah kan. Jom kita tengok JWM. Alright, so kita ada dekat booth JWM. JWM ni banyak lah kereta-kereta dia dah on the road yang well known lah. Antara dia orang Phuket, kita ada Honda, orang Ocean. Pada belakang tu banyak lagi tau kereta-kereta JWM. Jom kita tengok apa yang ada kat sana. Tengok geng, ni Cherry Flying Car. Dia ada dekat booth Cherry. Akan datang rasanya memang ada kereta-kereta terbang geng. Tapi yang paling best, dia punya part tu carbon fiber. Cantik. Mesti lightweight gila kan. Alright, so kita nak tengok depan lagi. Kita nak tengok, sebenarnya saya nak tengok kereta yang saya tak pernah dengar lagi, iCar. Jom kita pergi tengok kat iCar, apa yang ada dekat booth iCar. Betul tak betul? Okay, sekarang kita berada dekat booth iCar. iCar ni saya tak pernah dengar lagi. Kita nak explore apa kereta yang ada dekat sini. Kita tengok kereta macam SUV, macam crossover pun ada ke. Lawa-lawa. Dia punya colour tu lah. Ni merah ni lawa. O3T. Cantik weh. Warna dia. Kereta-kereta China ni pun berani dengan colour-colour yang memukau. Okay, ini mereka. Dia punya display pun, tengok display car dia buat macam tu, cantik tu. Colour dia okay, ni pun Omoda. Ni Omoda C9. Lawa kan Omoda C9. Okay kan, Omoda. So kita tengok booth yang ada dekat sini pula. Ini dia. Saya nampak dah Suzuki Swift. Biru colour one. Cantik gila. Jimny. Okay, kita ada Jimny sini. Kita ada Suzuki Swift Sport, Suzuki Jimny, Subaru kalau kat Jepun lawa-lawa. Kat sini kita ada Subaru BRZ. Lalu Recon ada kat ni kan. Tapi yang ni brand new daripada Subaru sendiri. Subaru WRX dia macam sedan, tapi dia macam wagon ada. Ini MPV panjang, tapi dia panggil Subaru Outback. Saya nak tengok yang ni lah, Swift Sport. Ada Swift Sport ni. Suzuki Swift Sport biru Karawan. Yang ni pun on the road dah banyak lagi. Tapi cantik lah. Yes, good morning, ladies and gentlemen. Welcome to